ni apa kau nak buat? Aku nak makan nasi kerabu. Lama ni tak makan apa ni, nasi kerabu ni kan. Dia lagi dekat Kelantan tu. Ni aku makan macam ni pun dah sedap tau. Sebab dia ada saus belacan, ada toge. Ni ayam dia, ayam bakar. Agak rentung sikit lah. Lemak bakar dia. Jadi aku cakap, ini betul-betul kaunya. Hey, welcome back to YouTube channel Syarwi Kwan. Apa ni apa kau nak buat? Aku nak makan nasi kerabu. Serius, sebenarnya dah lama sebenarnya aku tak makan nasi kerabu ni. Nasi kerabu ni sebenarnya masakan daripada Kelantan lah macam tu kan. Serius, ni favourite aku nasi kerabu ni. Kalau pergi Kelantan memang akan cari nasi kerabu ni. Lagi-lagi dengan ayam bakar, ada lemak bakar. Masalah yang ada satu je yang kurang ni, solok. Solok tu macam kelapa lah, tapi ada lah kelapa dengan cili tak silap. Tapi tak apalah, aku dah tak sabar sebenarnya ni. Kau tengok dengan sayur-sayur dah bercampur ni, tengah ada sambal belacan sikit. Ini memang betul-betul kau lah ni, memang betul-betul sedap lah. Aku dah lama dah tak makan benda ni. Aku nak nikmati sekarang nasi kerabu ni. Serius dah lapar lah bila tengok ni. So apa lagi kau tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah, bismillah. Weh, dengan ayam bakar lagi ni, nasi panas-panas lagi ni. Dia dah gaul semua dah. Kalau dekat kedai, kau boleh lah minta asing kan. Ni sebab aku bungkus, tak boleh minta asing. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, serius sedap. Terus-terang aku cakap memang sedap. Lama ni tak makan apa ni, nasi kerabu ni kan. Dia lagi dekat Kelantan tu. Ada telur masin lagi ni. Nasi kerabu ni aku makan macam ni pun dah sedap tau. Sebab dia ada saus belacan, ada toge. Lepas tu apa nama dia ni lah, macam daun-daun ni aku tak tahu daun apa. Tapi serius wangi tau daun ni. Ni ayam dia, ayam bakar. Agak rentung sikit lah. Tu nasi ni, weh, dah bercampur lah dengan daun-daun ni kan. Bismillah. Serius geng, tak muak lah. Jadi aku cakap, ini betul-betul kaunya. Ni lemak bakar dia. Besar-besar lemak bakar dia ni. Ni. Ni lemak bakar dia.
Serius, nasi dia betul-betul wangi lah. Dia campur dengan daun apa pun aku tak tahu, tapi serius wangi. Ayam bakar dengan lemak bakar ni campur sekali, serius sedap. Ayam dia pun not bad jugalah. Selalunya ayam bakar ni dia kecil-kecil je, tapi yang ni besar jugalah. Ayam bakar ni kan. Korang yang mana orang Kelantan ni yang tengok video aku ni, cuba korang komen sikit, mana nasi kerabu yang paling sedap sekali kat Kelantan kan. Aku pun nak tahu juga, mana tahu nanti aku boleh pergi sana kan, makan nasi kerabu kat situ. Yang apa yang korang tulis tu kat komen kan. Yang ni aku beli kat KL je. Kalau kat KL pun dah sedap macam ni, apa tali kat Kelantan tu. Serius rindu lah. Sebelum tu aku nak beritahu korang, korang jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa like video aku, jangan lupa komen. Yang paling penting, kau jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG kat bawah. Conscious saya ada TikTok dengan IG aku kat bawah tu.
saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa like, jangan lupa follow video aku, jangan lupa share video aku. Weh, serius sedap lah nasi kerabu ni. Aku ingat aku nanti nak try nasi dagang pula. Nak try macam ni nasi dagang. Aku naik first time tau nak try nasi dagang tu. Sebelum aku tak pernah rasa pun nasi dagang tu macam mana kan. Nasi dagang ni tak tahulah negeri mana lah. Terengganu tapi tak apa lah, kita akan try nanti InsyaAllah. Apa-apa pun kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.